Kita semasa hidup terbahagi kepada dua tanggungjawab. Satu, fardu ain, ibadat kita kepada agama kita. Dan banyak benda yang diajar oleh agama kita yang sepatutnya kita amalkan. Malangnya kebanyakan daripada kita tidak amal fardu ain. Kita tidak amal fardu ain sepenuhnya. Tapi untuk fardu kifayah juga banyak yang perlu dilakukan. Ibadat kita mestilah memberi hasil kepada bangsa kita, negara kita, agama kita. Jadi untuk fardu kifayah ni banyak benda yang kita perlu buat supaya kehidupan masyarakat kita menjadi lebih bahagia. Jadi saya bahagikan kehidupan saya antara fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain untuk diri saya, fardu kifayah untuk masyarakat orang Melayu khususnya. Every breath you're still here.